Okey, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni. Lama tak guna tips 1 minit. Hari ni saya nak terangkan, hari ni nak cerita pasal mounting absorber ni. Ni mounting absorber ni, selagi tak hancur, selagi tak putus, memang orang tak akan tukar. Ini orang paling susah nak tukar. Ni kalau dia tengok macam ni, cuba tengok. Cantik lagi tak? Okey, kalau tengok macam cantik lagi kan? Mari saya tunjuk kat sini. Okey, sebenarnya mounting absorber ni kebanyakan dia ada bearing tau. Bearing ni ada berjenis besi macam ni, ada jenis plastik. Bearing dia ni. Dan ada yang asing, ada yang sekali dengan mounting. Okey, tapi kebanyakan dia mounting ni, bearing ni yang cepat rosak. Terutama yang pakai bukan original. Nampak tak? Bila saya pusing dia tak 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 tak. Ni. Nampak? Okey. So, bearing ni antara punca yang menyebabkan kereta kita bila kita corner ada bunyi. Bila kita corner bunyi keruk-keruk ataupun bunyi ketak-ketak. Ini boleh jadi punca. Ataupun naik bonggol, ketak-ketak pun boleh jadi. Ni puncanya. Ni. Bearing ni. Nombor 1. Nombor 2. Dekat mounting kita ni ada getah. Ni nampak getah dia ni. Saya ambil satu lagi ya. Okey. Ni getah dia ni. Okey. So, getah ni nampak macam elok. Betul. Tapi, nampak tak kat celah-celah ni? Ni getah juga ni. Bila naik bonggol, dia ni boleh bergerak. So, bila dia bergerak, dia macam seolah-olah longgar. Ni belum putus lagi. Kalau dah putus tu senang kita kata dia putus. So, kalau dah putus, nampak putus, orang nak tukar. Tapi kalau macam ni, ada orang nak tukar tak? Tak mahu punya. Dia mesti kata elok lagi. Absorber ni, jangan tunggu sampai dia putus, baru nak tukar. Seeloknya, minta powerman check. Mounting absorber ni, penting ni. Kalau dia rosak, pertama, kita bawa tak sedap. Kita bawa macam bergoncang, macam ada bunyi. Nombor 2, naik bonggol, ada bunyi. Nombor 3, bila kita corner, dia ada bunyi ni, nampak? Sebab dia ada bearing. So, bearing ni dia ada ball bearing. So, kalau dia punya, nampak tak? Bila saya gerak kan, cuba zoom sikit, nampak tak? Keadaan bearing tu bergerak. Nampak tak? Sangkut-sangkut. Nampak tak? Tak semua. Nampak tak? Nampak? Ini orang kata apa? Keadaan bila bearing mounting absorber rosak. So, kalau anda ada masalah seperti ini, boleh bawa kereta anda jumpa kami di Fizik Motorsport Sunway Ipoh. So, dapat tiap hari ini settle.